Oh dah Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Sekarang menunjukkan 8.48 pagi. Jarang-jarang aku nak buat video waktu pagi. So hari ni, apakah aktiviti kita? Lia akan keluar untuk buat vlog pertama kalinya. Dan korang kena teman. Actually, Lia tak berani lagi tahu. Tapi, kita nak mulakan sesuatu tu, kita kena start sekarang. Kalau tak sekarang, bila lagi? Alang-alang, Lia punya barang dapur pun dah habis. So, kat sini Lia dah list kan barang apa yang Lia nak beli. Jom, kita bersiap untuk keluar daripada rumah. Semoga Lia berani untuk buat vlog. Bismillah, semoga tak kena halau ke apa ke tiba. Boleh ke? Ada ke orang buat video tiba-tiba kena halau? Takut. Lia tak kacau orang pun. Macam mana kalau semua orang tengok? Macam mana? Takut. Oh, by the way, Lia saja je keluar lambat sikit sebab sebab nak bagi laluan untuk, yelah, malas lah nak jam orang nak keluar pergi kerja. So, tak apa yang pergi kerja tu jalan dulu. Okay, jom kita bergerak. Tangan penuh. Apa dia asyik ke bawah ni? Yo, cantiknya sunscreen. Cantik juga yang low light tadi tu. Bawah sikit lagi. Tak sampai 5 minit Lia keluar daripada parking tadi. Lia letak stand macam ni. This one. Dah standnya terlanggar. Dia macam terbalik lah. I mean macam Lia tengah belok, lepas tu dia terlanggar cermin. Dia terlanggar cermin tapi dia macam berbekas tau. Macam seperti tergoris. Tapi bila Lia tengok DJI, Lia tak ada yang macam terluka. Asyik baiklah kan. Wah, lagi fikir luka DJI daripada luka kereta. Oh my god. So sekarang Lia nak pergi kat bank. Korang nampak orang tengah beratur sekarang ni. Takut. So tunggu kejap. Jagakan kereta A few moments later. So sekarang ni dah settle dah urusan dia. Kita nak bergerak ke, hari ni Lia plan nak pergi ke Rosyamart. Lia tak pernah seumur hidup Lia pergi Rosyamart. So Rosyamart yang berdekatan dengan Lia adalah dekat, apa hal dah macam baca berita dah aku ni. Adalah Lia, cuba biasakan buat video dekat luar. Tolong. Alulah. Rosyamart yang berdekatan dengan Lia, Cawangan Semenyih, which is ketuk semua benda Lia. 32 minit. Mana tu? Kau tengok mana? Hello. Tengok mana? Macam ni lah tadi. Sekejap. Wow. Macam tu lah tadi. Lepas tu duk pusing dia terbengkok ke sini. Bila dia terbengkok pula dia sengit lah. Bila dah sengit, wah, aku dah macam pillow talk lah Okay lah, Lia nak keluar. Nampak macam orang ramai nak cari parking. So let's go. Aku ni duduk lama-lama kat parking, sekejap lagi orang marah. So kita memudahkan urusan orang lain semoga Tuhan mempermudahkan urusan kita. Jom, gerak. So Lia dah sampai dekat ST Rosyamart. Dia 24 jam tau guys. Tapi aku tak tahu kenapa aku datang sekarang. Sekarang pun ramai tu. 40-41 je. Nampak macam ramai. Macam mana ni? Malulah nak buat video. Help me. Aku rasa kita beli apa yang penting, lepas tu caw balik kan? Tapi janganlah mengecewakan sangat Aku daripada Bangi 30 minit datang sini. Jauh, aku pun tak tahu kenapa aku datang jauh semata. Tapi nampak macam besar. Tapi memang parking dia macam limited sikit lah. Kalau dia dah masuk dalam, tak boleh keluar Tu aku pusing dalam 2 kali. Alhamdulillah dah dapat parking. Okay, jom. Oh, dia nak ambil bawang. So, benda yang pertama dia nak ambil bawang. Oh, bawang. Dia dah sampai.
agak janggal, tapi Lia harap orang semua mind your self business lah. Di mana-mana ada muka Rosyamno. Mana harga dia? Oh, ni harga dia. Kalau lah aku ada yang pelekat tu, sekejap. Besar je, besar. Nak ambil yang satu bumi ni. Besar, ya lu. My list. Bawang merah dan bawang putih ni bawang putih. Tapi not bad lah. Punya ni, saus. Kita akan ambil bawa cili padi, halia. Yang tu je lah. Lepas tu ayam ikan. Let's go. Macam ni. Macam tu. Cili api siam. Ni apa? Cili api kampung. Bagus lah. Dia dah buat yang contoh yang dah nak packing dengan yang tak packing. Tak payah ambil yang tak pernah ambil. Kita ambil yang dah biasa ambil. Cili api siam. Yang dah timbang ni berapa? Kaya juga. Semua tanda harga dia guna ni tau. Monitor kan tu. Yelah, kalau takkanlah tak bergerak kan. Ya doh, kat sini mana ada letak harga guna kertas. Orang dia letak harga guna monitor weh. Nak ambil halia, ada 3 jenis halia. Ada halia bentung, muda, tua. Tapi bagus lah sini. Dia bagi ni sarung tangan. Aku tak payah nak basuh tangan ke tapi dia memang bagi sarung tangan lah. Tapi aku tak guna pun sarung tangan tu. Tapi aku first time tu, sebelum ni aku beli halia, aku main beli je. Aku tak tahu pula ada bentung, ada tua, ada muda. Budak sekolah dah balik lah. Ini susu Dash Lady, tapi yang botol yang kotak kecil. Ada kotak besar je. Dia ada yang kotak kecil tapi dia satu karton. Ke ada tempat lain lah. Saya tengok tempat lain. Ayam ikan, santan ayam ikan. Santan ayam ikan. Santan ayam ikan. Kena menimbang, bukan timbang dulu. Not that bad. Mudah timbang. Wah, aku kalau keluar cantik je kamera ni kat luar Kejap. Oh, ayam ikan. Tengok, korang akan tengok depan. Cantik kan? I mean, yang tu tempat dia ni. I mean, cantik lah. Cantik je tempat ni. Sejuk je. Sejuk. Oh, itu ayam dia. I can see. Dia ayam ni. Bertimbun, Mat. Mana nak ambil ayam ni? Kita kena ambil ayam. Tengok ayam seekor berapa. Sejuk. Sejuk. Let's see how much. Memaklumkan bahawa produk ini tidak termasuk dalam kategori Maisara. Dah, ada Maisara. Wow. Ambil ayam seekor lah. Ayam seekor potong berapa tu? Oh. Masih RM18. Potong 18. Ayam settle. Tengok dia susun. Ayam settle. Ikan. Ikan apa aku nak cari? Matilah nak. Ikan apa? Try cari ikan yang... Ikan apa ni ikan? Ikan Mailo. Kita tak patut je jalan masuk troli. Reverse. Ini tempat apa? Frozen. Ikan tu dekat belah sana. Tapi tempatnya basah lantai dia. Yo, salmon. Salmon ke? Oh, sekarang ada sotong. Oh, salmon tak besar sangat pun. Macam ni. Salmon tu. Tapi dia tak makan salmon pun. Banyak. Kita nak mencari ikan ni. Dia tak nak ikan tu. Aku tinggalkan dia buat macam tu. Alah. Kau ni ada duit pun. Kalau nak ni lambat ikan-ikan. Jason, kena siap tak? Ada. Saya rasa ikan ni lah. Buat ikan goreng. Mesti nak ambil. Oh, tu plastik tu. Tinggal je beg aku.
Sekejap, nak basuh tangan. Basuh tangannya di sana. Oh. Murah ni ikan bilis. Tengoklah tu. Apa benda yang dia detect ni? Murah ni ikan bilis. Tengok. Plastik. Semua ikan bilis. Tak tahulah. Kamera dah biol. Ada ikan perkasam ni. Fokus. Kita ambil mana yang dah list je. This is the santan. Santan ni ada main kasih. Kena asingkan mana yang ada main kasih. Sudah apa? Sebabkan susu dah seledi tak ada yang kecil. Sudah apa? Sebabkan ada main kasih, kita akan ambil Ribena. Ribena? Sedap juga. Apa bukan Ribena? Tak masalah ni. Dah seledi. Ni Ribena pula yang aku ambil. Kena ambil ni je. Maksudnya ambil ni je lah. Ni. Susu ni dia buat untuk ni masak telur dadah. Selalu dia beli yang kotak besar tu cepat basi. Oh, sardin. Sardin habis. Sardin. Ayam ni je lah yang besar. Gila ni. Selalu makan tak habis ni dia main kasih. Sakit kepala lah pula. So tu saja. Jom pergi bayar. Tak ada apa dah. Bayar. So, inilah total damage kita. RM40 dengan RM29.60. Satu guna kad, satu lagi guna mai kasih. Kita orang Malaysia, Wak. Dengan IC claim mai kasih. Wah, tadi dekat dalam tu sejuk je. Kat luar panas. Sebelah pula McDonald. Apa semerbak. So, itu saja. Kita akan beransur pulang. Kepanasan yang menanam di ini. Dan memang betul lah. Dia nak try lah nanti pergi Rosyam Mart. Tapi cawangan lain lah. Sebab dia 24 jam kan. Yang ni, dia tak adalah besar tak kecil. Tapi kalau ramai memang sesak tu. Cik baiklah datang waktu ni. Tapi time ni pun macam ramai juga. Tapi keadaan masih terkawal. Info. Saya nak balik. Okey. Jom. Ciao bete. So, Lek dah sampai rumah. Kebaraian. Panas je dekat luar tu. Macam ayam yang dia beli tadi tu. Boleh menggelegak. Boleh jadi ayam masak kicap. So, I think that's all. Dan nak bersihkan diri, nak berehat. And then fikirlah sekejap lagi berbuka nak masak apa. Ni kan dari tadi setiap kali orang ada buat kerja dia kacau-kacau ni. So dia nak mengemas barang yang dalam wagon tu, nak kena susun terus ni. Kalau tak ada yang rasmi kan tu sekejap gini. Panas terik tu, panas. Tom, panas kat luar dia tu. Menggelegak habis. Lia salute lah dengan orang yang berpuasa lepas tu kerja kat luar. Semoga dipermudahkanlah segala urusan korang. Bukan senang tu nak kerja kat luar tu. Nak kerja kat luar panas terik. Ya Allah, kesiannya yang bekerja tu. Kian je. I guess kita akan berjumpa. Lia tak sure lah. Kita akan... What? Adakah itu peluh-peluh saya? Nampak seperti saya pergi gym ya. Bila masa tu nak masak apa Apa yang dia nak masak? Ibu Syul macam ni. Ada yang nakal ke duduk kat rumah tadi? Hello? Cakap lah miau. Itu ajalah. Okay guys. See you later. Panas. Oh, hello. Putih. Info. Betul hujan. Dulu masak pakai je selebet. Sekarang nak masak kena pakai cantik-cantik. Satu hal. Tapi sekarang senang. Tapukan aja. Sabar. Bukan tak bagi seharian. Testing. Mic 1, 2, 3. Wak 2, 3. Kita akan masak ayam goreng, ayam celup tepung. Sini nampak kamera lagi cantik kan? Sebab lampu. Tu nasi dah masak. Kan dia nak buat ayam celup tepung. Ini apa Ayam celup tepung, ayam goreng. Ni dah perap. Tepung bestari, telur, air. Perap. Tunggu apa lagi? Mari memasak. Inilah.
tepung bestari. Pedas ni. Mungkin dah perap mana. Kita akan salut dengan tepung. Kaki ayam. Oh, mak dia. Oh my god. What is this? Kenapa dia hangit? Tengok. Yang lain semua okey je. Ada satu. Satu je So, hari ni masak simple je. Ayam goreng dengan telur masak kicap. Dan kejap lagi Lia akan buat air ribena. Telur mata ambil setengah. So next kita akan buat air ribena. Saya nak buat air ribena. Kena letak gula. Yo, ribena susu ala-ala Vitagen. Oh, cakap tak payah. Cuba ribena tu dah manis. Aku ni jarang nak membancuh air gula. Hari ni apa yang dia tak kena? Ayam hangit. Nak buat air ribena tak erti. Hidung sesama, nak bau pun tak tahu. Puasa. So, inilah lauk berbuka kita. Nasi, ayam goreng, jeruk petai, telur masak kicap. Tudung pun dah tak betul lah. Jemput makan guys. Ya Allah, mau balik tanam. Sedap. Ayam Roshan Mat. Andainya anak siapa masak ni. So, itu saja untuk vlog kali ni. Jangan lupa like, comment and subscribe. Thank you for watching guys. Bye-bye. Assalamualaikum. By the way, kalau korang ada cadangan untuk idea next vlog, korang bagi tahu je dekat komen, okay? Bye-bye.